Pusing-pusing dalam itu area tu juga kan. Maklumlah berkahwinan kadang tu. Macam saudara aku, gaul sepupu aku berkeluarga dekat kampung Air Hitam. Lepas tu teh keluarga Air Hitam teh berkeluarga balik di kampung aku Kelinsik gitu gitu. Jadi pertukaran tu dalam area tu ada pergerakan dia tu, tapi saudara tetaplah kan. Macam Mamat sekarang dah kahwin area Batu Tiga, lebih kurang Bajak merangkumi lah kan. Ya, itu tentang Bajak lah. Sejarah kampung Bajak tu memang ada orang duduk kah atau kebun kah, macam mana mula-mula baik? Ini perpecahan daripada Dengkel lah. Pecahan daripada Dengkel. Pasal waris daripada Dengkel ni itu Mat Langgar tu, itu keluarga daripada Nini Pelangi, Enik Dian kan. Jadi dia sebenarnya dapat satu surat anugerah pemindahan daripada Dengkel tu. Jadi kampung Air Terentang bukan apa yang ada hari ini. Dia terletak di satu tempat yang telah jadi Sibujaya sekarang ni. Di situlah. Tapi bila sejarah ni yang aku tahu, bila pihak kerajaan bangunkan Belia 4B, RTB apa, kawasan tu dimasuk oleh RTB. Masuk tu pula masyarakat orang kita ni nyam ada penerimaan. Sepatutnya pihak kerajaan masa tu yang aku tahu, yang aku dapat cerita ni daripada ayah mentua aku sendiri, sebagai batin di situ. Dia nak ada bagi 3 ekar surat. Tapi malangnya orang asli nyam dapat terima benda tu. Lalai pindah dekat kampung yang ada kami duduk sekarang ni. Kampung tu berpindah yang aku tahu tarikhnya 1967. Kampung yang ada sekarang ni, Air Terentang tu. 67 lah. Kalau ikut nama, kawasan yang kami duduk sekarang ni bukan Air Terentang namanya. Kawasan tu Bukit Dama. Tapi Air Terentang ni Belia RTB Air Terentang telah gunakan nama tu, memang tu kawasan itu Bukit Dama. Tapi alihnya kami sebagai Bukit Dama pula. Bercelaru dah hutan dia. Entah itu lantak dia nak. Habis yang Kampung Lalang apa tu dekat mana pula? Itu nah yang aku masukkan tadi. Kampung Air Terentang tu itulah Kampung Lalang. Dia Kampung Lalang ni keluasan dia ada 104 hektar. Ikut kiraan sekarang lah. Tetapi dalam 104 hektar ni bukan nak menyentuh silap siapa lah. Mungkin silap kita sendirilah kan. Dan